Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan dan pensyarah-pensyarah sekalian. Jadi hari ini kami akan bentangkan tentang produk bahan bantu mengajar kami tentang inovasi bertemakan pendidikan. Jadi kami membuat bahan bantu mengajar yang bertajuk TV Rimba Saya. Tidak lengkap membentangkan jika tidak memperkenalkan ahli kumpulannya. Jadi jalan-jalan mencari teksi agar bisa pulang dengan nyaman. Dari memiliki teman dan koreksi, mari kita berkenalan. Jadi saya Muhammad Iqmal Hakimi Mizan, merupakan pelajar PPI sempit untuk meja pendidikan awal kanak-kanak ambilan Ogos 2024-2029. Saya berasal dari Negeri Sembilan dan saya merupakan ketua kumpulan untuk kumpulan ini. Seterusnya adalah saya. Nama saya adalah Nurah Zika binti Muhammad Syamsuri. Saya daripada kelas D7. Saya berasal daripada Perak dan saya merupakan pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu dan bermeja pendidikan awal kanak-kanak. Okey, hai, nama saya Maizna Syifa binti Azman dari kelas D7. Saya meja pendidikan awal kanak-kanak, pelajar IPG KBM. Saya asal dari Kedah. Jadi dah kenalkan dengan ahli kumpulan kami. Jadi kami akan teruskan dengan objektif dan kelebihan produk yang telah kami lakukan. Okey, jadi apa objektif kita menggunakan bahan bantu mengajar ini? Bagi bahan bantu mengajar kita ni ada 3 objektif. Objektif yang pertama adalah membangunkan budaya inovasi dalam kalangan pendidik. Macam kita lah cikgu kan? Yang kedua, melahirkan pendidik yang kreatif dan efektif. Jangan lupa juga inovatif. Dan yang ketiga, menghasilkan pembelajaran yang interaktif dan inovatif dalam pembelajaran. Wah, bagus. Jadi kita teruskan dengan apa kelebihan produk ini ya? Jom. Tahu tak apa kelebihan produk kita? Kelebihan produk kita, dia mesra berguna untuk kanak-kanak gemuk dan kanak-kanak berkebutuhan khas. Dia juga boleh meningkatkan kemahiran bahasa dan berkelanjutan kanak-kanak. Dan yang ketiga, dia mudah diakses oleh kanak-kanak. Wah, jadi nantikan mana kegunaan kami. Pelbagai kegunaan yang kami lakukan pada di sini di mana kami khusus kepada kanak-kanak untuk kanak-kanak mengenali tentang jenis-jenis haiwan yang asas untuk pengetahuan kanak-kanak. Jadi kami akan melakukan hanya memutarkan kedua-dua batang iPhone ini untuk mendapatkan televisyen itu berfungsi dengan baik. Televisyen adalah section yang pertama. Untuk bahan yang kedua, kita menyediakan 6 haiwan asas yang perlu kanak-kanak tahu. Seperti yang yang kami tertera di poster, bahawa bahan bantu mengajar kami mesra guna di mana untuk murid normal dan murid berkebutuhan khas. Jadi apabila kanak-kanak kami membuat satu inovasi di mana kanak-kanak dapat mengenali jenis haiwan tersebut dan bunyi haiwan tersebut. Jadi saya menyediakan QR code untuk menunjukkan bunyi haiwan tersebut. Jadi ini contoh-contoh penggunaannya. Jadi apabila kita sudah scan QR code itu, video yang akan tertera akan menunjukkan contoh bunyi haiwan tersebut. Jadi kami menyediakan tablet helmet ataupun tablet helmet tablet helmet untuk memperkukuh atau meningkatkan kemahiran motor halus kanak-kanak. Seperti kita tahu, untuk kanak-kanak taska ataupun kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai masalah daripada kemahiran motor halus. Jadi kami menggunakan tablet helmet ini untuk meningkatkan kemahiran motor halus mereka. Seperti itu untuk kemahiran menulis dan kemahiran menulis. Jadi kami akan meminta kanak-kanak tersebut untuk melukis haiwan kegemaran mereka melalui gambar-gambar yang telah kami sediakan. Contoh, jadi dengan Iqmal lukis. Jadi saya akan lukis.
kami boleh hanya ini boleh digunakan untuk berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali kanak-kanak prasekolah. Jadi kami akan menggunakan benda ni boleh digunakan berulang-ulang kali. Jadi kami boleh memandang lukisan tersebut dan mereka boleh melukis untuk haiwan lain. Bahan-bahan yang telah kami gunakan untuk buatkan projek BBM kami ini, iaitu projek inovasi kami, bahan-bahan yang telah dikita semula. Jadi kami gunakan untuk melakukan BBM, bahan bantu mengajar inovasi kami. Jadi, kami mengharapkan bahawa bahan bantu mengajar kami akan meningkatkan lagi kualiti pembelajaran kanak-kanak dan menjadikan suasana pelajaran lebih efektif kepada kanak-kanak pada masa akan datang. Okay, sebelum kami tutup, kami punya pembentangan, izinkan saya bersyair untuk menutup tirai pembentangan kami. Harap terhibur pada semua, salah dan kurang maaf dipinta. Masih belajar tidak sempurna, bertambah baik masa ke masa. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okay.